Bila saya tengok video ni, saya rasa sangat sedih. Sebab inilah makanan yang orang selalu makan. Roti kering, cicah dengan minyak zaitun. Ada seorang budak tu kan, kami tanya, bila last makan daging? Dia jawab, 3 tahun lepas. امتى اخر مره اكلت لحمه؟ 3 سنين. لا اله الا الله. Sebab daging tu bagi mereka sangatlah mahal. Jangankan daging, roti yang tadi tu pun ada yang tak mampu beli. Okay, jadi saya nak ajak anda semua untuk sertai projek infak daging ni, untuk kita berikan daging segar buat mereka. Hanya senilai RM50 je, kita boleh bantu untuk ukir senyuman di wajah kanak-kanak ni. Jadi siapa yang tengah susah hati, yang tengah serabut, yang nak murah rezeki, jom kita infak senah RM50 je. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Dan kita tak tahu, mungkin daging yang kita bagi pada orang tu, dia doakan dan doanya Allah makbulkan, insyaAllah. Inilah wajah-wajah gembira yang kami santuni pada Hari Raya Haji tahun lepas. Harapnya tahun ni lebih ramai lagi yang kita dapat gembirakan, insyaAllah. Jadi jangan tunggu lagi, jom kita raikan mereka nanti dengan daging segar. Klik link di bawah.